Tips beli rumah pertama. Ramai tidak tahu, ramai orang ingat beli rumah pertama ni senang, tapi bila sampai fasa loan, terus kena reject. Sebenarnya, ada benda penting korang kena buat sebelum pergi jumpa ejen atau bank. Tip nombor 1, jaga C-Kris 6 bulan sebelum apply. Bank tak tengok gaji je, dia tengok disiplin bayar hutang. Kalau ada tunggakan 1 hingga 2 bulan pun boleh jadi, sebab loan gagal. So, pastikan semua bayaran kad kredit, kereta, PTPTN, semua on time. Tip 2, guna kad kredit dengan bijak. Kalau belum ada komitmen langsung, susah juga bank nak nilai. Ambil satu kad kredit, guna sikit je, bawah 50% limit dan bayar penuh setiap bulan. Itu tunjuk korang ni good paymaster. Tip nombor 3, sediakan deposit minimum 10% plus kos sampingan. Ramai fikir deposit je cukup. Padahal korang kena ready juga untuk legal fees, valuation dan MOT. Tip nombor 4, semak kelayakan loan sebelum pilih rumah. Jangan pergi tengok rumah dulu baru nak kira loan. Nanti hati dah jatuh cinta. Loan pula tak lepas. Buat eligibility check dulu. Tahu berapa bank sanggup bagi. Jadi sebelum beli rumah pertama, fokus dulu pada C-Kris, deposit dan semak kelayakan. Bila asas ni kukuh, bank pun senang nak luluskan loan. Untuk cek loan rumah, pergi ke profile page dan mesej kami atau tinggalkan komen di bawah. Jumpa anda dalam video kami yang seterusnya.